Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan pencapaian yang membanggakan buat Universiti Teknologi Malaysia. UTM berada dalam kelompok 10% universiti terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking 2026. Kita meraihkan satu lagi kejayaan besar menerusi pencapaian cemerlang dalam QS World University Ranking by Subject 2026. Pengiktirafan global terhadap kecemerlangan UTM khususnya dalam bidang kejuruteraan, teknologi serta seni bina dan alam bina bukanlah hasil usaha seorang individu atau pasukan semata-mata. Sebaliknya, ia merupakan hasil perjalanan bersama yang dibina atas misi, visi, ketekunan, pengorbanan dan komitmen yang tidak pernah berbelah bagi terhadap kecemerlangan. Kita amat berbangga apabila dua subjek UTM berada dalam kelompok 50 terbaik dunia, iaitu kejuruteraan petroleum di kedudukan ke-36 dan seni bina dan alam bina di kedudukan ke-50. Pencapaian ini merupakan pengiktirafan global yang amat bermakna terhadap kualiti, kepakaran dan impak UTM dalam membentuk masa depan. Kita juga berbangga apabila 5 lagi subjek tersenarai dalam kelompok 100 terbaik dunia, iaitu kejuruteraan dan teknologi, kejuruteraan kimia, kejuruteraan awam dan struktur, kejuruteraan elektrik dan elektronik, serta kejuruteraan mineral dan pelombongan. Secara keseluruhannya, 7 subjek UTM berada dalam kelompok 100 terbaik dunia sekaligus mencerminkan kekuatan dan konsistensi kecemerlangan akademik serta penyelidikan UTM. 4 daripada 7 subjek berada di kedudukan nombor 1 di Malaysia, iaitu seni bina dan alam bina, kejuruteraan kimia, kejuruteraan awam dan struktur, serta kejuruteraan mineral dan pelombongan. Ini bukan sahaja detik yang membanggakan buat Universiti Teknologi Malaysia, malah turut menyumbang kepada pengukuhan kedudukan Malaysia di persada global. Dalam masa yang sama, subjek-subjek lain juga turut merekodkan peningkatan yang signifikan, menandakan perkembangan yang konsisten dan menyeluruh dalam landscape kecemerlangan akademik UTM. Tahniah saya ucapkan kepada semua. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi atas sokongan, kepercayaan dan komitmen yang berterusan dalam memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi negara. Sokongan ini amat penting bagi membolehkan universiti seperti UTM terus melakar kecemerlangan, mencipta impak, menyumbang secara menyeluruh bermakna kepada pembangunan negara. Kepada semua staf, pelajar, alumni dan rakan-rakan industri serta institusi dan seluruh warga UTM, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Kejayaan ini adalah milik kita semua, milik kita bersama. Usaha, kejayaan, keyakinan dan dedikasi anda semua telah mengangkat nama institusi ini dengan cemerlang. UTM akan terus memimpin dengan cemerlang, berkhidmat dengan sepenuh hati dan menginovasi penyelesaian lestari untuk komuniti, negara dan dunia. Kerana Tuhan, untuk manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.